أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة وقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu Al-Quran serta ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah manusia biasa, yakni akan wafat jua, dan ilmu akan hilang, yakni dengan matinya para ulama, yakni orang yang memiliki ilmu. Dan aku sangat resah dan takut jika nantinya satu masa adanya pertengkaran atau pertelingkahan tentang pembahagian pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, Masjid Kampung Sungai Lang Baru, Banting. Yang saya mulakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini juga dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perjumpaan kita terakhir pada tarikh 12 hari bulan 8 2025, bulan 9 kita ganti dengan program sambutan MPKL ulang tahun yang kelima, dan malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-76. Yang ada kitab boleh rujuk pada kitab, yang tiada boleh lihat di slide di hadapan. Dalam tajuk besar iaitu perkara yang wajib ditunaikan. Silap, bukan perkara yang wajib. Apa? Syarat-syarat pusaka. Syarat-syarat pusaka ada 4. Yang lepas kita dah bincangkan nombor 1. Apa dia syarat yang pertama? Hendaklah pemilik harta itu mati, barulah adanya faraid, barulah adanya pembahagian pusaka. Selagi mana pemilik harta belum mati, maka belum berlaku lagi pusaka. Ini syarat yang pertama. Dan mati ni ada 3 kategori. Pertama, mati secara hakiki. Yang ni biasa, iaitu kematian yang jelas, hakiki, adanya jenazahnya, adanya kuburnya. Dan yang kedua, kematian secara hukumi. Yang ini perlu disahkan. Yang menentukan secara hukum ni adalah mahkamah, atas sebab orang yang mafqud, hilang dah 5 tahun, hilang 5 tahun, kemudian lepas 5 tahun baru dibawa ke mahkamah untuk disahkan kehilangan orang tersebut. Maka bermula daripada permohonan pengesahan itu, sehinggalah tempohnya berapa tahun barulah dikira sebagai mati secara hukumi. Beza antara hakiki dan hukumi, jika kematian secara hakiki itu tiba-tiba Allah takdirkan dengan kuasa Allah dia hidup kembali, dah jelas memang mati secara hakiki, dah dikafankan, disolat, dikebumikan dah pun, tiba-tiba besok orangnya balik ke rumah berlumur dengan tanah, contoh. Kemudian harta dia bagaimana? Bagaimana keadaan harta dia yang sebelum ini? Sebab dia dah mati. Jadi harta dia dikira sebagai harta pusaka milik waris-waris. Dia tak boleh tuntut lagi dah. Siapa suruh hidup balik? Tapi jarang berlaku. Ini yang bagi kes kematian secara hakiki. Adapun kematian secara hukmi, hukum ini selalu berlaku. Bila dibawa kepada pihak mahkamah dalam tempoh-tempoh tertentu. Kalau sivil 7 tahun. Macam kes kapal terbang MH yang hilang tu, bukan terempas. Saya confuse 370 ke satu lagi tu yang hilang. Kena ada permohonan pengesahan di mahkamah untuk mengesahkan mangsa-mangsa ni hilang. Nak mengesahkan mati dia kena ada tempoh, iaitu dalam sivil 7 tahun. Selepas 7 tahun barulah mangsa ini dihukumkan sebagai orang yang dah mati. Daripada perintah pengesahan mahkamah itulah barulah boleh waris-waris pergi pejabat pusaka, pergi pejabat tanah, tukar nama dan sebagainya. Kenderaan nama dia tukar kepada waris, kerana ada perintah daripada mahkamah. Mahkamah mengesahkan mati secara hukmi. Tiba-tiba hidup balik.
Tiba-tiba balik. Lepas tahun balik. Jadi bagaimana status harta dia? Yang hukumi, yang takdiri tadi dah tak ada lagi dah bahagian dia. Kalau dia nak hidup, dia kena kerja baru, dapat harta, beli kereta baru untuk dia. Tapi kalau secara hukumi ni, jika mana ada baki lagi harta tu pada waris-waris, maka diberikan kepada mangsa ini. Kalau dah terbelanja macam mana Ustaz? Dah terjual dah tanah je, dah urus pusaka, dah turun kepada saya pun dah jual tanah tu, maka tak wajib dipulangkan kepada mangsa tadi. Tapi kalau masih ada kat tangan, ada lagi duitnya dulu saya dapat 10,000, baru terguna 1,000, ada 9,000 lagi tersimpan dalam bank, wajib bagi balik dekat mangsa tersebut. Jadi tipsnya, dapat habiskan cepat-cepat. Jangan disimpan-simpan, sebab boleh jadi hidup balik dia. Sebab kematiannya secara hukmi sahaja. Dan yang ketiga, kematian secara takdiri, yang mana kematian takdiri berkait dengan janin yang berada dalam kandungan ibunya. Sama ada kematian janin ini dibunuh oleh orang lain atau dibunuh oleh ibunya sendiri dengan cara gugur secara rela. Maknanya memang ibunya sengaja menggugurkan anak tersebut, maka dikenakan bayaran iaitu ghurrah kepada yang membunuh ini, iaitu berapa bahagian dia? Bahagian dia adalah 1/2 diat bersamaan dengan 5 ekor unta kepada waris janin tersebut. Maknanya walaupun bayi ni tadi, janin ni tadi belum lagi ditiupkan roh, dah memang confirm memang ada dah dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya, kemudian dibunuh, sama ada dengan jenayah orang lain atau ibunya sendiri. Kalau orang lain, ibunya dapatlah pusaka daripada 5 ekor unta tadi. Tapi kalau ibunya yang menggugurkan dia, ibunya tak dapat, ibunya kena bayar, dan ada waris-waris daripada janin ini yang lain. Ada bapa dia ke contoh, ada adik-beradik dia ke. Maka ini dikira sebagai kematian takdiri. Ini syarat pertama, mesti mati dulu pemilik harta, barulah adanya pusaka. Yang kedua, malam ini kita masuk waris masih hidup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stahallal mauludu waritha." Mafhumnya, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Syarat mesti kena hidup. Bagaimana nak tahu kalau misal kata orang ini hidup secara hakiki? Kalau bayi, janin, dikira sebagai hidup, tunggu sehingga dia dilahirkan. Ada tak tanda-tanda? Jika ada tanda-tanda seperti pergerakan, walaupun sekejap, ataupun tanda-tanda dari segi tangisan, walaupun sekejap je, lepas tu senyap, meninggal, innalillah, tetap dikira waris bagi anak ini. Hidup ahli waris mestilah semasa pemilik harta meninggal dunia. Seseorang akan hilang kelayakan menjadi ahli waris jika mati sebelum pemilik harta meninggal dunia atau mereka mati bersama. Ini syarat yang kedua. Waris hidup semasa pemilik harta ni mati. Kalau waris ni mati dulu daripada pemilik harta, maka waris ini bukan waris. Contoh, ada ayah, ada anak. Anak ada 2 orang, dua-dua lelaki, Ali dan Abu. Ayah ni meninggal pada tahun 2025 tahun ni. Salah seorang anak ni, Ali ataupun Abu, Ali lah, meninggal pada tahun 2024 tahun lepas. Maka cukup tak syarat? Yang kedua ni, waris hidup semasa pemilik harta mati, kemudian ayah meninggal dunia 2025. Harta ayah ini tadi dapat tak dekat Ali yang mati 2024? Tak dapat. Dan tak dapat juga kepada anak-anak Ali, cucu daripada si mati ni tadi. Jadi syarat
waris ini nak dapat pusaka, mesti dia hidup semasa pemilik harta ni mati. Keadaan ahli waris masih hidup terbahagi kepada dua. Pertama, hidup secara nyata. Hidup secara nyata ialah ahli waris itu masih bernyawa. Begitu juga ahli waris yang hilang, yakni mafqud. Dia tetap mendapat bahagian faraid jika mahkamah belum menetapkannya sebagai kematian hukmi. Kematian hukmi sivil tempoh 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun tu meninggal ibunya pula, dan ibunya ada harta pusaka. Jadi yang hilang ni ada tak bahagian daripada ibunya? Harta ibunya ada, kerana dia belum lagi diputuskan sebagai orang yang mati secara hukmi. Begitu juga seseorang yang koma, dia tetap dikira masih hidup dan tidak berhak terhadap, dan berhak, maaf, dia dikira masih hidup dan dia berhak terhadap harta pusaka si mati. Bahagian faraidnya akan diberikan setelah dia sembuh. Jika dia mati selepas itu, bahagian tersebut akan difaraidkan kepada ahli warisnya, iaitu yang koma ni tadi. Kalau koma ni dia masih lagi belum mati, kemudian ayahnya mati hari ni, dia koma anak ni, esoknya barulah anak ni pula mati. Jadi anak ni waris ke tidak? Waris, kerana dia hidup semasa ayah mati, dan harta yang dia dapat daripada pusaka ayah dia akan diwarisi oleh waris-waris dia. Dia ada isteri dia ada anak-anak. Jadi anak-anak dan isteri akan mewarisi harta dia sendiri dan harta yang dia dapat daripada pusaka ayah dia. Ada dua bahagian, dua sumber si mati dan sumber bahagian si mati dari harta ayahnya. Yang kedua, hidup secara takdir. Hidup secara takdir ialah janin di dalam kandungan ibunya. Dia merupakan ahli waris yang berhak dan layak untuk menerima pusaka dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, seorang isteri yang sedang mengandung telah kematian suami, maka anak dalam kandungan itu merupakan ahli waris yang berhak kepada si mati. Penjelasan lebih lanjut dalam tajuk janin dalam kandungan, muka surat 297. Nanti kita akan masuk, ataupun kita masuk terus pada malam ni supaya kita kenal siapakah dia, janin ataupun anak dalam kandungan yang dikira sebagai waris. Muka surat 297 kita lajakkan. 297 dalam tajuk janin dalam kandungan, al-hamlu, pengenalan. Hukum pewarisan Islam telah menetapkan bahawa janin merupakan ahli waris yang layak walaupun dia berada dalam kandungan ibunya. Janin dikategorikan sebagai hidup secara takdir. Sumber hukum berkaitan ini berdasarkan hadis berikut. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza stahallal mauludu waritha. Rawahu Abu Daud. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Selain daripada berhak memperolehi pusaka, janin juga dapat mempengaruhi bahagian atau menghalang ahli waris yang lain. Saya bagi contoh, ini rajah, misal kata si mati itu ada isteri yang sedang hamil. Ini si mati SM. Ada isteri yang sedang hamil. Ini perut dia. Kemudian anak dia belum ada lagi. Jadi anak ni lah yang anak nombor 1 ni. Cuma tak tahu lelaki atau perempuan. Kemudian si mati, ayah tak ada, ibu tak ada, adalah seorang abang bernama Abu contoh.
Saudara seibu sebapa lelaki, namanya abu. Anak ini kita ambil lah contoh nama dia. Nama apa? Tak tahu lagi kan. Janin ni kita tak tahu lelaki perempuan. Kita tak tahu lelaki perempuan. Jadi kena buat andaian. Andaian pertama, dia hidup atau mati. Itu yang pertama. Andaian yang kedua, dia lelaki atau perempuan. Andaian yang ketiga, dia seorang atau kembar. Boleh jadi. Sebab kalau kembar perempuan berbeza bahagian dia berbanding perempuan seorang. Dan kalau kembar seorang lelaki seorang perempuan pun berbeza bahagian dia. Andai misal kata janin ni seorang perempuan, maka isteri ni dia akan dapat 1/8. Dia tak dapat 1/4. Sebab anak si mati ada, dianggap hidup. Sebab waktu matinya si mati ni, isterinya dah hamil dan tunggu nak keluar saja. Bila keluar ada tanda hidup, gerak atau tangisan, maka dia sebagai waris. Jadi bahagian isteri ni akan dipengaruhi oleh janin dalam perut dia. Sama ada dia dapat 1/4 atau 1/8. Kalau keguguran sebelum dilahirkan, maka janin ini dianggap tiada. Jadi bahagian isteri 1/4, bukan 1/8. Abu ni pula menunggu-nunggu. Kalau anak si mati ni lelaki, tak ada can aku, kata dia. Tapi kalau anak lelaki, anak si mati ni perempuan, ada can lagi, kata dia. Sebab kalau perempuan seorang dapat 1/2. Kemudian isteri 1/8. 1/8 campur 4/8, 5/8. Ada baki 3/8 untuk abu. Kalau janin ni anak perempuan seorang. Tapi kalau janin ni anak perempuan 2 orang, kembar, maka bahagiannya bukan lagi 1/2, 2/3. 2/3 tambah dengan 1/8, kira-kira ada lagi baki walaupun sikit, ada can lagi. Abu ni nak dapat. Tapi keluar-keluar lelaki, lanang, tak ada can dapat. Dia akan menghalang abu ini daripada mendapat pusaka si mati. Syarat-syarat. Terdapat 5 syarat bagi janin supaya layak menjadi ahli waris. Pertama, janin tersebut terhasil daripada pernikahan yang sah. Ini syarat yang pertama, mestilah janin tersebut terhasil daripada pernikahan yang sah, bukan anak li'an ataupun anak tidak sah taraf. Sekiranya janin itu merupakan hasil daripada penzinaan atau anak li'an, cara pembahagian pusaka hanya kepada ibu sahaja. Jadi kita akan lihat nanti dalam tajuk anak zina atau anak li'an. Secara ringkasnya, bagi situasi anak yang luar nikah, dalam bahasa mudah faham kita, anak tidak sah taraf, dia tidak mempengaruhi bapa biologi dia, dan dia tidak mempengaruhi waris-waris bapa, maknanya adik-beradik bapa, pakcik, datuk, tak ada, sebab dia dianggap tiada bapa. Tetapi dia hubungan dia dengan ibu tidak akan terputus. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, matinya anak ini secara takdiri dengan sebab dibunuh oleh orang lain. Dia ni anak luar nikah, maknya na'udzubillah kena rogol, kena diperkosa, mengandung, kemudian maknya ini orang khianat, bunuh, pukul sehingga keguguran anak tersebut, orang lain yang pukul. Jadi dapat ghurrah 5 kaunter. Jadi 5 kaunter ni siapa warisnya? Antaranya ibu dia. Maknanya anak yang tidak sah taraf, anak zina atau anak li'an, dengan ibunya saling mewarisi antara satu sama lain. Adapun dengan bapa biologi, dia tak mewarisi. Betul ayahnya ni dari segi biologi memang sah
Pergi cek dekat makmal DNA 99.9% memang betul benih dia. Tetap tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Dan jika ibunya dah melahirkan dia, ibunya berkahwin, kemudian ada anak yang baru tadi dengan anak zina ni tadi hubungannya adik-beradik seibu. Bukan seibu sebapa. Sama ibu, lain bapa. Itu secara ringkas. Nanti kita akan masuk lebih detail lagi berkenaan dengan anak zina dan li'an. Syarat yang kedua, janin ni dikira sebagai waris adalah mengetahui dengan yakin bahawa janin tersebut berada dalam kandungan ketika seseorang itu meninggal dunia. Bila suami ni meninggal dunia, memang dah confirm tahu isterinya ni mengandung. Dah buat buku ping dah. Dah memang disahkan oleh pihak doktor, isteri ni mengandung. Tak lama lepas tu suami meninggal dunia. Maka cukup syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Yang kedua tadi sambung, jika didapati bahawa janin tersebut berada di dalam kandungan selepas seseorang itu meninggal dunia, maka janin itu tidak menjadi ahli warisnya. Yang ketiga, tempoh kehamilan minimum bagi perempuan yang beriddah ialah 6 bulan. Manakala tempoh maksimum adalah setahun mengikut pandangan pakar perubatan yang diikuti oleh kebanyakan undang-undang keluarga Islam. Adapun perempuan hamil yang masih bersuami, bayi akan mewarisi pusaka jika dia dilahirkan 6 bulan dan kurang bermula daripada tarikh kematian seseorang. Maknanya usia janin itu selepas ayahnya mati, daripada tarikh kematian sehingga tarikh kelahiran anak itu, berapa tempohnya? Kena 6 bulan dan kurang. Kalau lebih tak dikira sebagai waris. Mesti usia lahir anak itu selepas kematian ayahnya semaksimum selama-lamanya 6 bulan atau kurang. 2 bulan lepas mati lahir, confirm itu sebagai waris. Bila cek 5 bulan 29 hari masih lagi dalam tempoh 6 bulan. Bila cek 6 bulan 10 hari, dah bukan lagi sebagai waris, tak dihukumkan sebagai waris. Jika dia lahir selepas daripada 6 bulan daripada kematian seseorang, maka dia tidak berhak mewarisi, melainkan terdapat akuan daripada ahli waris yang lain bahawa dia telah wujud dalam kandungan semasa kematian. Ini melibatkan proses hakim mahkamah untuk mengesahkan. Keempat, syarat keempat, bayi tersebut hidup selepas dilahirkan dengan menunjukkan tanda-tanda bernyawa seperti menangis, bergerak anggota dan lain-lain. Walaupun sekejap, ada orang dengar, alhamdulillah, lanang. Tapi senyap lepas tu, meninggal dunia. Innalillah. Waris tak? Waris. Sebab ada tanda hidup. Sama ada dengan tangisan atau dia tak nangis tapi ada gerak dekat kaki dia sikit. Keluar-keluar tu, doktor, nurse nampak kakinya bergerak. Maknya nampak kakinya bergerak sikit. Lepas tu terus senyap. Meninggal dunia pun dikira sebagai hidup. Sebab ada tanda-tanda hidup. Sama ada nangis atau gerakan. Jika ternyata bahawa bayi yang dilahirkan itu sudah pun meninggal dunia di dalam kandungan, maka pembahagian hak ahli waris ditentukan tanpa bayi tersebut. Yakni bayi itu tidak dianggap wujud dan tidak mempengaruhi waris-waris yang lain. Tak mempengaruhi bahagian ibu dia, tak mempengaruhi bahagian abu tadi, bapa saudara dia, iaitu abang kepada si mati. Jika syak sama ada bayi itu hidup seketika kemudian mati atau ketika dikeluarkan sudah mati, perlulah dirujuk kepada doktor yang pakar dan adil dalam hal ini. Kena rujuk kepada pihak hospital. Tapi hospital maklum perkara ni. Jadi doktor-doktor yang menyambut kelahiran bayi ni, dekat situ penting pengesahan dia. Sama ada bayi ni keluar-keluar memang dah mati atau hidup sekejap, itu mempengaruhi urusan pusaka. Sama ada urusan pusaka ayahnya ataupun datuknya jika bayi tersebut
sebagai waris. Dan syarat yang kelima, bayi itu dilahirkan dalam keadaan seluruh badannya masih hidup. Jika bayi itu dilahirkan separuh badan kemudian mati, maka tidak berhak mewarisi. Maksudnya apa? Dia dilahirkan habis, keluar kepala sampai kaki dah keluar, kemudian ada tanda pergerakan. Tapi kalau dia keluar kepala separuh je sampai dekat dada dia tersekat, mati, belum sempat keluar kaki dia, maka dia dianggap tidak wujud, dia dianggap sebagai bukan waris. Walaupun sebelum itu dia masih bernyawa, masa keluar kepala tu nguek-nguek dah, tapi belum sempat keluar sampai kaki, dia meninggal dunia, tersepit, na'udzubillah. Jadual janin yang akan menjadi ahli waris, hubungan perempuan dengan si mati, hubungan bayi dengan si mati. Yang ni insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Tadi kita masuk pada muka surat berapa? 24. Kalau pakai buku selak-selak je. 24 lah. 76. Okay, waris masih hidup. Yang ketiga ini kita akan sambung, iaitu syarat yang ketiga adalah hubungan si mati dan ahli waris diketahui dengan jelas. Ada tak soalan sebelum kita akhiri kalau ada? Hari ini 14. Ya. Janin 6 bulan. Tak boleh lebih. Syarat janin itu mesti usia dia kurang daripada 6 bulan. 6 bulan dan kurang. Contoh, ayahnya laki ni meninggal dunia pada tarikh 1 hari bulan 1 2025. Syarat pertama, memang anak ni anak perkahwinan yang sah. Syarat kedua, masa ayah ni mati, anak ni memang dah ada dalam perut, dah ada buku ping. Syarat yang ketiga, usia anak ini. Daripada 1 bulan 1 2025, tengok dia lahir berapa hari bulan anak ini. Kalau dia lahir 1 hari bulan 7 2025, bermakna dah lebih daripada 6 bulan, dia bukan waris. Tapi kalau kurang daripada itu, dia dikira sebagai waris. Jelas ya? Ya. Kenapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang tu saya tak tahu nak jawab apa. Dan ini ketetapan daripada ulama. Daripada ulama mengatakan syarat anak itu, kalau kita lihat dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan juga menakalkan pandangan tersebut, mesti syarat usia anak dalam kandungan itu 6 bulan selepas kematian ayahnya. 6 bulan tu maksimum. Kalau kurang daripada tu, ya. Kalau lebih daripada tu, bukan dikira sebagai waris. Ya. Okey. Betul. Pembahagian harta kena tangguh sehingga lahir anak tersebut. Lihat siapa warisnya, kalau dia boleh tangguh dan dia boleh tak tangguh. Saya bagi contoh, nak bagi nampak gambaran. Okey, isteri si mati, dia ada dua keadaan, dua kemungkinan, sama ada 1/4 atau 1/8. Boleh tak lepas kematian suami dia, yang mana anaknya ini dalam kandungan dah 7 bulan, contoh lagi 2 bulan nak melahirkan, perkahwinan yang sah, memang terbukti dah mengandung masa kematian suami ini. Jadi dia rasa okey, anak ni memang 90% confirm waris, sebab lagi 2 bulan nak lahir ni. Boleh tak isteri ni menggunakan harta pusaka si mati? Boleh, dengan kadar maksimum 1/8 sahaja. Sebab itu bahagian dia yang paling minimum. Dia tak boleh guna 1/4.
sebab kalau dia guna 1/4, takut-takut anak ni lahir dan dia dah terguna hak anak tadi. Abu macam mana? Dia kena tunggu, dia tak boleh guna dulu. Sebab boleh jadi lelaki. Jadi kemungkinan tu banyak. Sebab bila ahli asabah, isteri ni ahli fardu. Ahli fardu ni senang, dia cuma 2 bahagian je, 1/4, 1/8. Jadi ambil yang sikit. Macam bapa kalau ada bapa 1/6 atau asabah, ibu 1/3 atau asabah. Jadi ambil yang paling sikit. Kalau lah misal kata ibu dan ayah ni ada, adik-beradik dapat tak Abu tak dapat sebab ayah ada. Jadi bahagian ayah dan juga bahagian ibu, dia orang boleh guna 1/6 saja. 1/6 ayah, 1/6 ibu. Kerana kalaulah anak ni lahir, itulah bahagian dia orang. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi kedua ibu bapa masing-masing akan dapat 1/6 jika si mati mempunyai anak. Tapi nak guna lebih daripada tu, kena tunggu. Tunggu sampai isteri ni melahirkan, barulah tahu hidup tak hidup, berapa orang dalam perut tu, seorang ke 2 orang ke, laki ke perempuan, semua ni itu akan mempengaruhi bahagian waris-waris yang lain. Jelas ya? Ada soalan lain? Kalau tak ada, sekejap ya. Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadi tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.